Gọi vậy. Hai. TBS. Sekian lama kita tak datang sini. Malam ni kita touchdown dekat TBS. Touchdown. Kita dah sampai TBS dari Perak. So, sebab kita nak ambil jubah konvoi esok. Sangat lama ya. Kita drag sejam. Sejam sebab jam. Silap lah Fatin ambil hari Isnin ni. Tapi tak apa. Kita nak pergi solat dulu. Lepas tu nanti baru kita ambil KTM ke UKM. Let's go. So sekarang kita dah settle solat semua. So kita on the way pergi ke KTM untuk trip KTM 853 sekejap lagi. So yeah, let's go. This is a night view dekat TBS. This is my first time actually for this moment. Like before this, Fatin selalu balik pagi, petang. So malam ni is the first time and it's the last time actually go back to UKM. So yeah. So kita dah sampai tempat untuk menunggu KTM kita, platform 1. Sekejap lagi 8.53. So yeah, I arrive 30 minutes early. Sebab hari bekerja so dia tak ramai orang. Tapi tadi lambat sejam tu sebab jam. Masuk di area Selangor jam. So terima je lah hakikat tu. Tapi tak apa, satu pengalaman yang mendewasakan. Okey, kita dah sampai KTM UKM. Tu akak Cici dah sampai. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Sekejap, masuk dulu. Alhamdulillah, kita dah sampai rumah Kak Yati di Putrajaya. Tadi kita fokus makan. Ya Allah, Kak Yati so cute. So dia kata tempat tidur. So saya bujang malam ni sebelum esok dia orang datang. Bye-bye. Day 2. Kembali lagi ke sini sebab